bang. Tolong elok. Okey, kakak kacau. Okey, kena kacau je. Dia boleh buang. Okey, kacau. Okey. Dan nak tolong saya buat ni. Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Nur Faiz channel. Okey, hari ni petang ni kita akan membuat kuih tepung gulita. Okey, ini brand Mama G. Okey, Mama G kat sini. Okay, dia ada kat sini 320 gram. Okey, daripada Melaka. Okey. Ini kita order ni dah daripada TikTok saja. Okey, ni cara-cara penggunaan dia lah. Okey, dia ada dua lapisan, iaitu yang bawah tu perisa pandan hijau dan dia punya ni santan. Okey, santan dia kan. Okey, dan dia disediakan juga dengan 20 cara penggunaan dia. Okey, lapisan yang bawah iaitu lapisan pandan dia. Ini lapisan pandan. Dia ambil dia punya tepung pelita tu pandan bersama dengan 500 air. Okey, ni 500 ml air dan 500 ml air. Okey, 500 nampak tak? Dah macam kabur-kabur. Okey, periuk tarik ni senang. So saya nak kacau-kacau dalam ni je. Okey, saya nak kacau-kacau dalam ni je. Masak di atas ni. Okey, di periuk karen ni dia senang. So saya kacau-kacau je. Hanya kita dah buka tadi. Okey, dia ada serbuk pandan. Okey, serbuk santan serta dia punya bekas. Okey, bekas dia ada dalam 20 bekas. Okey, jom kita buat. Yeah. 2000 years later. Masukkan air. Okey, masuk air slow. Okey. Okey, masukkan air. Kita bantu saya tolong. Okey, masukkan air dalam 500 ml tadi. Mula letak air. Slow kakak, dia nak tolong saya buat. Okey. Okey, habis. Dah habis dah? Okey, biar dulu. Okey. Tadi kita dah buka dia punya, tu dah buka kan kakak kan? Okey, kita akan masukkan dia punya serbuk pandan pula. Okey. Sikit dulu. Okey, serbuk dia. Serbuk pandan dia. Kita kacau. Dia bagi abang pula. Taruh. Bagi abang kacau je. Okey, nampak macam dia nak ikat dah. Okey. Kacau je. Slow bang. Slow bang. Saya pun nak kacau juga. Okey. Okey, kacau je. Kacau je. Tak boleh berhenti. Dia kena kacau je. Ni nampak dia macam dah ni sikit dah. Okey, dia nampak dah ikat sikit dah tu. Kita kacau je. Okey. Nampak dia dah ikat. Yang putih kejap lagi lah. Dia kena satu-satu. Okey. Dia kena buat ikat. Dia kena kacau. Dia jangan berhenti. Dia kena kacau je, nampak. Kita kena kacau je. Nampak dia dah macam ni. Nampak cantik kan? Nampak? Dia dah pekat. Nampak dulu. Okay, dalam bekas dia. Sabar. Okay, masuk dalam bekas dia. Sikit-sikit je. Sikit-sikit dulu. Okay. Tadi bekas tu kita dah basuh dah. Okay, masukkan sikit-sikit je dulu. Nah bang, sikit-sikit je tau. So kita nak bagi dia ni. Jadi kita hentak dia sikit. Bagi dia satu. Okey, ni. Nak bagi dia rata macam ni. Dia kena macam ni kakak. Ni.
Apa tak jatuh? Dia kena letak. Sikit-sikit tu. Okey. Bagi dia. Nampak dah cantik, baru cantik. Pandailah anak Umi buat kuih. Pandailah anak-anak Umi buat kuih ni. Boleh jual lah lepas ni. Wah. Tak boleh. Alah. Saja je. Alah kakak. Okey, tengah korek-korek tu. Okey. Masuk dia lock. Buat cantik-cantik tau. Mana cantik-cantik buat. Masukkan. Okay. Dah aku Umi. Sikit lagi tu. Banyak lagi ni. Okay, masukkan sikit lagi. Okay. Makan dah tu. Bau sedap kan? Bau pandan kan? Kau pandang dah tadi. Manis. Kemarin aku curi. Jamuan sekolah. Apa tak makan? Kenduri. Yang rumah dekat tu. Komputer. Semalam apa kamu? Santan pula. Santan. Yang mula kita masukkan air 500 ml tadi. Sama juga flour bang. Air. Alright. Lepas tu kita masukkan flour kakak. Sama-sama. Okay. Kita masukkan serbuk santan pula. Dalam itu kita kena kacau-kacaukan dia. Struggle dia. Struggle dia nak buat kuih ya. Slow. Elok lah. Kacau. Elok lah. Apa hek-hok. Sama juga. Ya, kita kacau. Apa? Okay, kita kena kacaukan dia juga. Ya. Mula-mula kita masuk. Sampai dia tengok bawah lah. Kacau. Kita nak buat ni. Okay, kita kena kacau. Kita nak kena kacau. Okay. Dia dah likat sikit. Cantik guys. Kita dah likat sikit. Kita nak mula. Nampak dah dia dah likat. Okay, dia dah likat. Kenapa ni tumpah? Okay, tak apa. Kita terkacau. Nampak tak guys? Dia dah likat sikit guys. Sikit lagi. Okay, sikit lagi kita kena kacau je sampai dia likat betul kena kacau je. Nampak dah likat tu nampak. Macam tu Abang, tahu macam tengok dia likat tu. Wow. Dia kena kacau dia sampai ke bawah tau. Sebab tak nak bagi dia hangit bawah tu. Kenapa dia Serak. meletup? Nak masak tu. Dua siap je. Nampak dah. Sebab dia dah berikat. Nampak dia sekejap je macam ni. Ni kakak dah tahu dah. Sebab dia berikat. Likat dan pekat. Okay, santan je, sebut santan je. Kata dia. Kita tahu buat kuih. Siap. Kita punya ni. Okay kakak, jom. Kita datang ni. Kita punya ni, cepat. Okay, kita nak letakkan permukaan atas pula. Okay. Dia siap-siap. Letakkan yang warna putih ni sikit macam ni. Atas dia. Ni. Ya. Tadi saya main bersama dengan dia. Bersama. Kawan-kawan dia. Betul. Betul. Kita letak. Lepas tu nanti kita akan ketuk-ketukkan dia.
Umi tahu buat. Okay, kita letakkan sikit-sikit dulu. Ni dia punya apa santan dia. Bisa lah. Sekejap. Kita kena ketuk-ketukkan dia sikit kan. Wow, nah adik nah. Ini panas lagi. Kita kena ketuk-ketukkan je. Sana kakak saya. Okey, nampak dia macam tu. Okey. Macam tu. Kita kena ketuk-ketukkan sikit. Okey. Ini ada lagi tapi semua dah bekal dah. Okay, inilah hasilnya. Okay, kita nak letak dekat peti sejuk. Bagi sejuk dulu. Sudah guys. Okay, macam ni. Dia punya bawah tu pandan dan atas tu dia punya lapisan santan. Okay, sedap weh. Sedap kan? Rasa pandan dia macam creamy dia punya santan tu. Weh, manis pandan tu dia kombinasikan sekali. Padu korang mesti try korang. Okay. Nanti saya letakkan di description di bawah. Okay, dia punya TikTok link shop dia. Okay, korang mesti cuba. Sedap sedap gila. Korang nak buat sahur, nak buat berbuka, memang sedap Okay, sebab saya tengah sahur ni. Saya makan semua. Sedap Saya tak berhenti makan ni. Sedap. Okay, itu sajalah. Okay, jangan lupa subscribe, like, comment and share tau guys. Okay, saya akan buat video-video yang menarik lagi selepas ini. Okay, insyaAllah. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Sedap, manis. Tu. Dah habis. Licin.